Sampai. Welcome back. Mengantuk. Hari ni kita nak staycation dekat Avillion Port Dickson. Hari tu malam je, bawa anak-anak main pantai. Tu kita pusing-pusing ada Port Dickson lah. So sekarang tengah nak check in. Awal lagi 2.40. Rasanya boleh masuk bilik pukul 3. Tapi tak apa, kita cuba. Kalau ada kosong boleh masuk, kalau tak pukul 3 lah kita masuk. Tidur. Sampai sini. Lagi bilik pun nak kena macam main treasure hunt. Terus sana. Terus sana? Rasanya. Jom kita buat tour. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dah ada orang. Oish. Wah. Bawah ni apa? Oh, laut. Okey. Ada bathtub. Dan sini toilet. Okey, jom. Jalan. Ni bilik ni special. Kalau nak pergi breakfast, kalau nak pergi swimming pool, lalu sini je. Jom, kita jalan dulu. Baru special. Jalan. Terjun. Dah terjun, boring, makan. Tu tempat makan dia. Wah, menarik. Sekejap lagi air pasang. Bawah tu laut. Sekejap lagi kita pergi mandi laut. Ni air tengah surut. Sekejap lagi dia pasang. Satu king bed. Satu lagi macam super single macam tu lah. Bolehlah anak tidur situ. Aku bawa pusing-pusing kawasan luar bilik. Sekarang ni tengah surut. Orang tadi cakap kejap lagi dia pasang lah. Nampak air pun dah tengah masuk lah tu. Jadi pukul 5 lebih ni dia pasang lah. Sini kafe. Tapi tadi boleh keluar kat bilik kita orang. Sini tempat jalan. Dia lah macam Avani Sepang. Tapi Avani dia dari jauh ke dalam laut lah. Avillion ni dia bukan yang ni je. Dia ada satu lagi yang mahal sikit. Yang memang sea view memang cantik gila. Memang kau duduk dalam bilik, bangun-bangun nampak laut. Ni betul-betul tepi laut. Tapi air tengah surut, tak pasang lagi. Nak pergi main pun panas. Anak-anak pun tengah tidur. Sekejap lagi lah kita keluar petang-petang sikit. Ni kolam dewasa. Atas tu kolam kanak-kanak. Ada slide. Kolam dewasa pun nice juga kan? Nice kan? Walaupun tempat ni dia macam agak lama sikit kan. Chalet pun kayu kan, tapi dia still nampak menarik. Air laut dah start naik. Sini nampak view. So kalau bilik yang sana dengan yang sini tu dia yang mahal lah sebab dia sea view. Sebab buka tingkap je nampak laut. So resort yang cantik, tempat yang tenang, jauh sikit dari bandar. Jadi anak-anak aku bangun, kita buat. Tengok lah, dia nak mandi kolam ke, nak mandi laut ke. Cuma cuaca sekarang ni, diorang cakap dekat RPD ni petang-petang hujan, tengah hari petang hujan. Cuma aku tengok weather forecast tadi pukul 4 mendung, tapi pukul 5 cerah. Boleh lah kot, cuaca pun cantik je kan. Ni area sini yang ke dalam sikit, sebab air dah pasang dah. Wah, sekejap lagi tinggi lah. Boleh sampai takat ni. Tempat-tempat tu yang basah sikit tu. Ni ada pet farm. Dalam tu adalah ayam. Dalam tu ada kura-kura. Memang besar ayam ni . Sana ada arnab. Boleh lah. Situ ada burung. Sini untuk kaki-kaki pancing. Kau boleh bawa pancing. Sama ada kau pancing kat laut ataupun kau pancing dekat bilik. Sebab kat bilik air dia memang betul-betul jatuh menghadap laut. Air laut. Kau tinggal je pancing kat situ. Sebab ada orang pernah cerita lah, tinggal pancing kat situ, nanti dapat ikan. Panas ada aiskrim. Air dah start pasang. Anak-anak pun dah bangun. Jom kita nak pergi tengok pantai ataupun kolam, mana-mana lah. So malas nak pergi pantai, pergilah sauna.
Dia lepaskan burung merak macam ni je. Berkeliaran. Ni seekor lagi. Apa? Peacock. Entah nak sebut. Ni pantai yang kita nak pergi. Belah je dengan resort. Tapi nice lah, cantik. Kena air sikit. Pandai. Ni. Tengok yang buat. Try. Pup. Alah, tak edit. Ini aku tadi tu. Tadi tak ada air. Sekarang air dah pasang. Kau letak mancing kat sini, kau tinggal. Orang hotel dah cakap, dia dapat ikan. Itulah. Aku tak minat mancing, so aku tak tahu kan. Kita malam nak keluar. Jadi kita order dekat cafe hotel ni je. Ni lah, order semua ni satu set, bagi set talam RM68 untuk 2 orang. Ni lah, nampak sikit. Nampak kan? Nampak tak? Ada udang kamyong, ayam goreng berempah, buah, daging lemak, ikan Portugis, ulam-ulam dan nasi. Inilah dia. Inilah set talam tu. Dan yang ini. The next day. Morning. Ramai lah makan. Sekejap lagi lah. Cuba tengok. Wah, cantik kan? Clear pula air pagi ni. Tadi lagi tinggi. Ni dah rendah sikit dah. Okey, sementara korang tengok aku duk ambil breakfast ni, so aku nak bagi tahu cost breakdown untuk duduk di hotel ni lah. So wife aku booking hotel ni satu malam dengan harga RM464.89 melalui trip.com. Tapi kalau korang guna app Shopback dan book melalui trip dalam tu, korang boleh dapat cashback sebanyak 8% dalam 32 ke RM33. So berbaloi juga ah. So korang boleh lah try, tengok-tengok. Omelette tu je? Omelette satu. Ini dia ada RV Lounge dengan RV Spa. Kalau kita ambil Premium Water Chalet, dia akan dapat free high tea yang harga dia RM108 untuk 2 orang. Kanak-kanak bawah 12 tahun tak boleh masuk macam. Anak-anak aku nak tak mana? Tak payahlah. So kita nak pergi tengok-tengok je. Ada satu tempat tu yang jadi tarikan orang nak ambil gambar. Dia macam nampak tengah laut lah. Tapi untuk ambil gambar kat situ kena bayar RM35. What? Dapat air satu. Tak apalah. Ni ada movie room untuk rental dan juga karaoke room. So sebenarnya bukan saja sesuai untuk anak-anak, family, malah untuk kalau nak buat retreat company ke pun okey. Okey. Dah check out. Dah daripada bilik. So aku tengah nak ambil kereta. Jadi nak ambil anak isteri aku dekat lobby. So itu saja. Kita orang punya staycation 2 hari 1 malam dekat Avillion Port Dickson. Korang nilai sendirilah. Macam mana keadaan dia, seronok ke tak seronok ke. Kalau korang rasa macam best, boleh check it out dia punya website. Boleh booking di Agoda ke, di Trip ke, untuk korang punya staycation. Bagi aku quite okay, not bad. Dan untuk datang lagi, mungkin akan datang lagi. Tapi untuk dalam masa terdekat tak rakut. Sebab yelah, baru datang kan, kita explore tempat lain pula. Okay, itu saja daripada aku. So jumpa lagi di next video. Bye bye.